Jom, makan. Kejaplah. Kak tengah bersembang dengan Nuha. Lagipun abang kau kan tak balik lagi. Tak, tunggu dia lah. Jom. Kau ni kan, cubalah ingat sikit perut orang lain. Nak ingat perut orang lain pula. Apa ingat perut dia? Habis perut aku siapa nak ingat? Nampaklah. Sudah. Makan dulu. Kita tak tahu dia balik bila. Secukkan makanan tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang umur. Kenapa? Ni semua tunggu kamu je nak makan sekali. Tak apalah. Nak solat je. Pula. Orang tunggu kau nak beribadah pula. Saya makan lapar lah. Kalau lapar sangat, pergilah makan dulu. Aku solat pun bukan sejam. Panas tu. Tak? Bolehlah. Abah, Mi. Astaghfirullahalazim. Kau dah kenapa ni? Tak kita bagi salam lagi dah? Assalamualaikum, Abah. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Tadi yang call Umi, tak angkat pun. Oh, telefon kat dalam bilik. Kenapa? Ni, Nuha mana? Oh, Nuha dia keluar dengan Tajun. Pergi jumpa dengan family Tajun. Kenapa Umi bagi dia pergi? Lah. Biarlah dia keluar. Mungkin nak pergi jumpa makam mak mentua dia ke? Abah pun lepaskan dia macam tu je. Suka